Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Faiz Irfan, wartawan junior TVPSS SMK Agama Krian Timur. Pada hari ini, kita akan meraihkan Majlis Anugerah Co-Curriculum Hal Ehwal Murid dan Juara Siska bagi tahun 2025. Your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Assalamualaikum. Bang, apakah perasaan abang setelah terpilih menjadi tokoh pelajar rakib? Sejujurnya perasaan saya amat tak percaya sebab anugerah ni terlalu besar bagi saya. So, tapi syukur kepada Allah kerana dia yang yang aturkan semua ni. So, terima kasih kepada semua. Okey, itu je. Okay. Yang kedua, apakah harapan abang kepada rakan-rakan yang lain selepas berjaya dinobatkan sebagai tokoh pelajar rakib? Okay, so harapan saya berharap supaya kawan-kawan saya sentiasa berpegang kepada yang diajarkan oleh syariat Islam supaya tak terpesong di luar sana, sebab kita tahu luar sana memang dia punya cabaran luar biasa sebab kita hafal Quran kan. So kita kena pandai bawa diri ke luar sana untuk bergaul dengan semua orang. Okay, so harapan saya supaya kita kekal berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay, itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pencapaian yang paling membanggakan dalam bidang kurikulum pada tahun ini? Alhamdulillah, pada tahun 2026 saya rasa banyak kejayaan yang kita telah capai. Dan salah satu yang paling membekat adalah kita telah berjaya ke peringkat antarabangsa, iaitu dalam pertandingan robotik, di mana kita telah wakil Malaysia ke pertandingan robotik di Filipina. Dan kita telah berjaya mendapat tempat ke-6. Ini adalah satu permulaan yang baik bagi sekolah kita. Begitu juga dalam bidang ILSS, di mana pelajar kita Muhammad Nawaf Husaini telah berjaya menjadi johan kebangsaan dalam pertandingan mimbar da'i kategori lelaki. Dan ini juga adalah pencapaian pertama bagi acara tersebut di peringkat kebangsaan. Sebelum ini kita pernah menang bagi acara perempuan. Yang ketiga bagi saya, kalau kata sukan, bagi saya antara yang terbaik adalah olahraga lah. Walaupun kita hanya sekadar mengenai 8 pingat emas, tapi di peringkat daerah kita telah memecahkan 6 rekod kejohanan, dan seorang atlet kita telah secara individu telah berjaya memecahkan 5 rekod secara individu.
Dan ini bukan satu benda yang mudah, walaupun atlet sekolah lain pun hebat, tapi mereka juga tak mampu mencapai kejayaan seperti beliau. Jadi kejayaan ini merupakan satu dorongan kepada saya untuk memastikan pada tahun hadapan, co-curricular kita akan terus meningkat maju, dan semua kejayaan yang dicapai pada tahun ini bagi saya semua adalah kejayaan yang sangat membanggakan lah. Kita tak boleh kata, memang kita ada yang terbaik, tapi semua kejayaan yang kita capai itu bagi saya sangat membanggakan. Saya rasa saya tutup tahun ini, co-curricular SMKA bagi saya antara yang terbaik lah yang pernah kita capai. Sekian. Terima kasih cikgu. Sama. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada hari ini. Jumpa lagi pada hari yang akan datang. Bye.